Siapa sangka ada satu pot makan family paling chill dengan view Masjid Sendayan, confirm puas hati. Nak rasa original masakan Thai? Inilah dia Johan Seafood Sendayan, area Seremban. Kat sini selain daripada makan seafood, korang boleh try dia punya colet sotong ataupun mi celup. Untuk makan-makan malam ni, aku try dia punya menu baru dan juga paling best seller. Yang penting bagi aku, servis laju, makanan dihidang masih lagi panas. Korang tengok sendirilah dia punya tom yum kelapa dengan seafood dia besar-besar and fresh. Inti dia pun tak kedekut, ada udang, sotong, kupang and rasa dia punya tom yum sangat balance. Daging harimau menangis dia sumpah banyak. Cicah dengan sos dia, daging dia lembut, tak liat melt dalam mulut. Untuk set ulam dia memang puas hati. Makan dengan dia punya sambal dengan nasi memang ngam. Ikan bakar 4 bini set ni lain macam bunyi dia, tapi rasa dia memang superb, lembut, fresh. Cicah dengan dia punya tiga sambal sedap sampai ke otak weh. Kids meal pun boleh tahan sedap. Tengoklah nak aku makan tu berselera sangat. Aku boleh cakap untuk semua 4 jenis menu air yang aku minum ni antara yang paling best seller, dan juga menu baru air kelapa dan juga longan. Okay guys, jangan lupa singgah makan Johan Seafood Sendayan, area Seremban.